Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau manusia kata jangan takut, kita boleh tak percaya. Kalau manusia kata jangan sedih, kita boleh tak yakin. Tapi kalau Allah kata, kena yakin dan kena percaya. Kita kata jangan takut, aku ada. Jangan takut, aku ada. Bila datang masalah, dia dulu lari, tinggal kita. Tapi Allah kata jangan takut, jangan bimbang, kena yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, ayat yang kedua, surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa sahaja yang kamu menafkahkan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jangan takut tuan-tuan. Cuba tanya kepada seorang ahli durian yang berjaya. Apa rahsia durian dia berjaya? Durian dia manis, durian dia elok. Apa rahsia yang Allah Ta'ala bagi dekat dia? Durian dia tiap-tiap tahun menjadi satu petani, peladang, pekebun durian tuan-tuan. Tiap-tiap kali masuk pertandingan durian menang. Orang beli durian dia, tunggu berbaris di bawah dusun dia. Dengan harga mahal pun tak apa, sebab durian dia sedap. Durian dia elok. Tak tahu jenis kucing tiduk ke, kucing berlari ke, kucing belang ke apa, kita pun tak tahu. Memang kemas tuan-tuan dia. Tuan-tuan cuba pergi tanya dia, apa rahsia dia? Dia kata bila buah durian itu peringkat awal dia luruh, buah durian luruh, dia akan buang yang buruk-buruk dulu. Selepas seminggu dia buang buah yang buruk, barulah datang buah yang elok-elok. Buah yang elok-elok itulah dia tak jual. Dia bawa mari masjid, dia bagi orang makan. Bukan mari makan semayang maghrib, ada 2 sap je. Dibawanya datang makan masa semayang Jumaat. Longgok 2-3 raga depan. Makanlah dengan pulut, dengan santan dan sebagainya. Habis dia, barulah dia jual. Itulah yang dia buat tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali musim durian. Dan sampai sekarang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Kalau saya pergi tempat dia, dia ajak masuk dalam dusun, ustaz nak makan banyak mana pun, makanlah. Tapi bila awak balik, kena bayar. Tuan-tuan, siapa yang nak pergi tu, laparkan dulu perut tu. Lapang dan laparkan perut. Lepas tu pergilah makan. Kalau tuan-tuan kenyang-kenyang dan sempitkan perut, baru nak masuk dusun dia, tak payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Allah Ta'ala sebut, kami akan ganti yang lain. Fahuwa yukhlifu. Kami akan ganti yang lain. Jangan takut. Setengah orang ada motor sampai 5 buah motor. Sebiji pun dia tak nak sedekah pada anak-anak yatim. Bagi dekat guru anak yatim tu, buat dia pun nak pergi sekolah ke apa-apa benda ke. Kita ada kereta 4-5 buah, kadang tak ada nak start enjin pun. Bateri ni weak gitu je, tak start, tak bawa pun. Apa tetapi wakaf dekat sekolah anak yatim, abang cikgu ni bawa budak-budak yatim ni pergi sekolah ke, pergi klinik ke, sakit demam ke. Wakaf. Nanti Allah gantikan lebih baik. Ustaz saya tu ada bagi van kat sekolah anak yatim sampai sekarang, Tuhan tak ganti baru Ustaz. Memang sekarang Allah tak ganti, nanti Allah ganti dalam syurga. Nak yang dalam dunia ganti ke, nak dalam syurga ganti? Kalau Allah ganti dalam dunia pun, minyak kena isi, tol kena bayar, road tax kena bayar, insurans kena bayar juga. Tapi kalau Allah ganti dalam syurga, mana ada tol dalam syurga? Tak ada pun tuan-tuan. Tok Sami pun tak ada, jangan takutlah. Dia marah tuan-tuan. Saya sudah membina banyak masjid dan surau-surau, tetapi saya masih dituduh sebagai orang kafir. Itu pun salah juga. Aru biru tuan-tuan. Baru ni saya pergi ceramah tempat dia, kesian tengok gambar dia saja. Dia dah pergi mana hilang lah tuan-tuan. Dia marah, orang kata dia kafir. Saya telah membina banyak masjid dan surau-surau, tetapi saya masih dicakap sebagai kafir. Dia marah. Itu nak kata apa kan? Itu benda yang paling Allah Ta'ala gantikan ialah dalam syurga, sebaik-baik pergantian. Sebab tu jangan rasa terkilat, jangan rasa sedih, jangan rasa hilang barang dah. Kita simpan deposit yang takkan rugi. Deposit kita di bank,
Ada bank yang bagi untung lebih, ada bank yang biasa saja, ada bank yang boleh bagikan, ada benda yang insurans yang boleh kita bagikan banyak, tetapi tak boleh lawan dengan keadaan syurga.